rumah di depan kita ni adalah rumah double story yang berada di Lira Residence Cyberjaya. So Lira Residence sekarang masih ada lagi rumah jenis double story 22x70, build outside 1929 square feet. So untuk fasa kedua kan, dia berada dekat sana, nampak masih dengan bina, dapat kunci kuarter kedua ke ketiga 2027. So rumah dekat sini adalah individual title, nampak dia ada gate di depan rumah. So car Porsche berdepan 2 Ferrari, dekat luar berdepan lagi 2 M Sport M Power. So banyak besar lah. Jadi untuk rumah ni nampak dia kosong, sama condition macam masa ambil kunci. Once masuk, ini adalah dia punya living hall area, dining area. Dekat sini banyak luas, banyak besar. Dan bawah tangga ada lagi storeroom dekat sini lah. Okay, storeroom sebelah sini. Belakang adalah dia punya kitchen area, dapur area pun luas juga. Ada pintu boleh akses pergi ke extra land di belakang rumah. Nampak banyak cantik, banyak besar juga. Okay, so rumah ni dia adalah double story individual title. So kita boleh buat extension, kita boleh buat balcony. So bawah ada lagi satu bilik tidur dengan bilik air. Best. Jadi untuk rumah ni kan adalah harga dekat 800,000 plus sahaja. Untuk bumi sangat berbaloi nak beli. Dia punya tangga pakai kayu, handle laminated timber flooring biar lantai, nampak macam Muji biar design. Even sampai first floor sama juga laminated timber flooring. Dan ada satu family hall dekat atas sini, banyak besar. Tadi lupa bagi tahu abang akak, nampak sebelah ni adalah Aurora Residence, memang dalam Cyberjaya lah. So atas ni ada 2 bilik tidur, kiri kanan saiz sama, boleh muat letak queen, boleh muat letak king size lah, memang besar. Dan di belakang kita ni adalah master room dia. So tengok dia punya master room, luas juga, letak king size, letak lagi wardrobe dekat sana ke, bukan, wardrobe dekat sini, dia ada walk-in wardrobe area. So kalau abang akak nak extend balcony pun boleh juga, sebab ini adalah individual title, boleh extend balcony. So tengok banyak besar dia punya master room. Dan last sekali adalah dia punya master bathroom. Okay, full high wall tiles juga, sangat berkualiti. Semua benda ni memang sudah siap ada bagilah. So kalau abang akan nak tengok full household video, saya punya YouTube channel pun ada juga, boleh tengok full household video. Kalau berminat boleh contact saya. Okay, saya bawa abang akan datang sini, touch and feel, tengok rumah dekat sini. Okay.